Soalan pertama, apakah hukum kita beli jam mahal untuk bergaya? Okey. Dia beli jam mahal dapat bergaya, lawa pakai jam. Okey. Kalau tujuan bergaya kerana suka benda-benda yang lawa, hukumnya masih harus. Yang haram tujuan menyombongkan diri. Faham? Yang menunjukkan aku saja mampu beli, orang miskin tak mampu macam aku. Kalau gitu haram. Tapi kalau nak tunjuk comel, segok, bergaya, handsome, smart, hukumnya boleh. Nabi pernah kata, la yarqul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang ada satu seberat semut dalam hatinya sifat sombong. Lalu sahabat pun tanya, dia takut kok Nabi kata orang ada sedikit sifat sombong dalam hati tak boleh masuk syurga. Sahabat pun tanya Nabi, ya Rasulullah, dah kami suka pakai yang cantik-cantik, baju yang cantik, sandal yang cantik, kasut yang cantik. Faham? Adakah itu terkira sombong? Nabi kata bukan hal tu. Allah pun cantik dan dia suka pada yang cantik. Mana pakai lawa-lawa tak apa. Faham? Maksud sombong bukan pakai lawa, pakai jangak. Sombong ini menolak kebenaran, menghina keturunan orang lain. Itu baru sombong. Faham? Jadi tak ada masalah. Jangan niat menyombongkan diri. Okey? Cuma kalau benda itu melampau mahal, membazir harta sendiri, makruh. Membazir harta orang, haram. Sebab tu dalam bab mana pun kita jumpa dalam kitab fiqh. Contoh dalam bab ambil wudu. Siapa ambil wudu jangan lebih 3 kali. Kalau siapa ambil wudu lebih 3 kali, membazir. Kerana Nabi ambil 3 kali saja. Kerana Nabi SAW iza tawadda'a sarasan. Kata sahabat, Nabi bila ambil wudu dia ambil 3 kali. Jangan buat 4. Kita ambil 4 kali wudu di rumah air kita, makruh. Kita ambil 4 kali air wudu di masjid, haram. Faham? Kerana fahamnya ialah membazir harta kita, makruh. Membazir harta orang, harta wakaf, haram. Soalan seterusnya ni, kalau dia pakai jam mahal, dia pakai jam. Jam mahal ni macam Patek Philippe, jam Concorde. Dah, itu semua jam. Hak murah pun dalam 400,000. Itu bagi jam mahal. Kalau jam sederhana macam Rolex, itu jam sederhana. 300,000 ke bawah, 50,000 ke atas. Itu sederhana. Faham lagi? Jam-jam murah tu macam Oris, ada Omega tu jam murah, 30,000 ke bawah. Macam kita pakai tu 60 riyal tu dok bagi jam lah tu. Tu orang bagi benda pun tak tahu. Beli pasal malang tu kan. Ada gambar adudu tu.